Alright guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Shark X Fishing. So Assalamualaikum. Hari ni aku nak turun kembali lepas menganduk, video lepas menganduk. Hari ni aku nak turun balik mencari sebarau kat Sungai Perak, belakang rumah aku lah biasaan ni belakang rumah aku. So hari ni agak keruh sikit, keruh kelabu, kata keruh bulu kera lah macam tu kan. Agak cantik jugalah nak ngais sebarau. Tapi jom kita cubalah. Apa-apa pun penonton jangan lupa like, share dan subscribe video aku. Stay tune. Jom kita mancing. Alright, let's go. Okay, cuba cari strike. So dah hasil lah Aku pun dah lama tak turun Sungai Perak. Wah tak lama sangat Aduh, pada baru seminggu tak turun. Okay, ni hari cuti. So jom lah kita layan Sungai Perak. Strike, alhamdulillah. Dia kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah strike. Alhamdulillah dia dekat sebarau. Kena. Agak saya agak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Candy parrot daripada Banas. Mencakup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng. Ada juga strike. Saiz juga Saiz juga, alhamdulillah. Wow. Kita ambil gambar. Pakai imbrut. Lek. Okay geng, sebarau tadi alhamdulillah ada juga saiz. Ini kuasa aku tak sampai sangkut ikan. Okay geng, alhamdulillah berjaya juga strike seekor sebarau menggunakan lure daripada NCR Nas Ahmad. Warna dia candy parrot tak silap aku lah. Dan aku ingat aku nak teruskan cari sebarau yang kedua lah. Okay, tapi aku rasa sebarau ni mungkin aku akan bawa balik lah kan. Aku rasa dah lama takkan sebarau. So kebiasaan kau tengok video aku, memang aku kasi NR sebarau. Tapi yang ni dapat saiz sikit. Aku ingat aku nak buat lauk lah. Okay, aku rasa aku buat lauk bakar. Memang dah lama lah tak kan. Kita buat video catch and cook kat kali ni. Okay, macam mana? Okay, so jom kita mancing. Kita cari sebarau kedua. Alright, insyaAllah kalau ada. Okay, jom. Okay, misi diteruskan. Cari sebarau kedua. Let's go. Video aku cukup sampai dekat ni. Alhamdulillah aku pun dapat strike seekor sebarau. Bilok ni akan sambung untuk sajalah aku balik aku nak siang ikan sebarau, aku nak buat bakar. Okay, so stay tune guys. Kita continue video catch and cook. Okay gang. So kita continue video mancing semalam. Kita akan buat terus ke catch and cook lah untuk hari ni. So aku plan nak buat bakar je. Kita tak nak buat masak yang benar-benar, kita buat masak simple lah. Okay, kita buat ikan sebarau bakar. So aku siang dia punya aku buang perut tu kita bakar sekali dengan sisik Okay, so aku dah lekat banyak. Jom kita layan video. Nanti kita tengok macam mana hasil dia. Okay, stay tune. Tonton video sampai habis. Right, jom.
Okey geng, ikan bakar kita dah pun masak. So jadi aku nak reskan dia kejap. Lepas tu kita boleh makan lah. Kita boleh rasa sikit macam mana. Kita nak rest bagi kita sejuk sikit. Alright, so jom tengok macam mana hasil dia. Okey geng, macam tadi aku dah bakar ikan tu tadi. So dah siap bakar apa semua. Aku ingat aku nak test ikan ni kan. Kita tengok macam mana review pergi. So okey, aku bertemu masa. Jom kita rasa ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, proses sikit je. Alright, tu pengetahuan korang yang ikan ni aku bakar dengan kunyit dengan garam So dan aku tak buang dia punya sisik. Nak rasa punya dalam dia macam mana. Okey, so jom rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rosak sikit. Macam tu sisik dia warna putih. Panas ni. Alright, so jom kita rasa. Okay, ikan ni sebarang ni dah tulang sikit. Aku pilih lah. Pakai hati sikit makan dia. Panas. Okay, bismillah kita rasa. Jom. Sedap juga. Okay, kita rasa lagi sekali. Alright. Okay, memang sedap. Okay, tapi bagi aku lah, ikan sebarau ni rasa dia agak tawar sikit daripada ikan lampam atau ikan tenggalan. So bagi aku, sebab tu kalau korang tengok kalau aku dapat ikan sebarau aku selalu release. Kalau kau dapat yang besar dari sekilo tu aku bawa balik lah, selalu release. Bandingnya ikan lampam atau ikan tenggalan, aku lebih suka ikan lampam dan tenggalan lah. Sebab kalau kita buat bakar, buat goreng ke, isi dia memang rasa lebih manis daripada ikan sebarau. Ikan sebarau ni sedap, cumanya dia rasa sikit tawar je lah. Sebab tu aku jarang buat balik dia. Okay, alright, sampai cuma hari ni aku teringin sangat nak rasa dia, nak makan dia. Sebab tu aku buat balik lah. Okay, so purata daripada aku rasa ikan sebarau memang terbaik, sedap. Okay, so aku rasa video aku sampai dekat ni saja. Pada korang menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih pada yang support aku, tonton video aku. So kita jumpa di next video. Kepada menonton jangan lupa subscribe, like dan share video aku kalau korang suka. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Okay, bye.